kenapalah setiap kali peristiwa Islam penting, selalu aku tak boleh solat. Kalau orang lain, mesti sekarang dah seronok kan? Boleh pergi masjid, baca Quran, solat malam, macam-macam dia orang boleh buat. Kenapa macam ni? Selalu datang bulan waktu hari istimewa. Pernah tak kalian para wanita bila berhadapan dengan situasi tersebut terfikir dan mempertikaikan persoalan yang sama? Tapi sebenarnya datang bulan itu menunjukkan bahawa Allah sangat-sangat menghargai, menjaga penghormatan sebagai seorang wanita. Sebenarnya dalam sisi kitab Safinatun Najah diberitahu bahawa ada 10 perkara yang kita boleh buat bila mana kita dalam tempoh haid. 10 perkara tersebut adalah apa? Okey, solat, puasa, tawaf, membaca Al-Quran, membawa mushaf, sentuh mushaf, melintasi masjid, berada di dalam masjid kerana khawatiri kotor. Kesembilan adalah talak, dan yang terakhir berhubungan di antara pusat sehingga lutut bagi pasangan suami isteri. Masya Allah, selebihnya daripada 10 hal tersebut, semua wanita yang dalam keadaan haid boleh laksanakan. Tapi hari ini saya nak kongsi satu perkara yang kadang-kadang kita mungkin pandang benda itu sambil lewa, iaitu adalah berselawat. Berselawat ni bukan hanya pada bulan Rabiul Awal sahaja. Kita sangat-sangat digalakkan untuk selalu. Bukan bila kita lapang je kita ajak gosip. No, kita tak boleh. Bila masa ada lapang, kita banyakkan berselawat dan berzikir. Kerana apa? Bila mana kita berselawat, satu kali selawat, kita diberi 10 rahmat. Ini berdasarkan daripada hadis. Satu selawat, 10 kebaikan yang kita akan dapat. Jadi, buat sahabat-sahabat muslimah saya di luar sana, janganlah kita bersedih. Kerana bila mana Allah tutup ruang ibadah ketika kita period, haid, maka Allah akan buka lagi ruang-ruang ibadah yang lain. Jadi, saya nak tanya kalian, hari ini dah selawat ke belum? Kalau belum, jom selawat dengan saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.